Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin buat sedikit ulasan terhadap 6 pemerhatian di dalam pilihan raya negeri di Johor semalam. Jadi umum mengetahui bahawa Barisan Nasional dan UMNO telah menang besar di dalam pilihan raya tersebut. Jadi pertamanya adalah tahniah kepada Barisan Nasional dan saya juga ingin menyentuh tentang beberapa pemerhatian daripada keputusan pilihan raya tersebut. Jadi pemerhatian pertama adalah kita lihat bahawa Perikatan Nasional, iaitu satu gabungan politik yang cukup besar, telah tidak memenangi satu kerusi pun, walaupun mereka telah bertanding sebanyak 33 kerusi dan bukannya 56. Jadi kenapakah Perikatan Nasional tidak menang satu kerusi pun, dan undi yang mereka dapat tidaklah banyak sangat, sekitar setiap kerusi mungkin 15% dan sebagainya. Kalau seperti bersama yang hilang deposit, itu lain cerita sebab mereka adalah parti baru, tetapi Perikatan Nasional adalah parti yang cukup besar. Mereka ini apa kita katakan government in waiting. Dan apakah yang menyebabkan mereka tewas? Adakah kemungkinan mereka tewas apabila Hadi Awang yang bukannya presiden kepada Perikatan Nasional telah membuat kenyataan-kenyataannya sendiri? Mungkin ia menakutkan pengundi-pengundi lain dengan mengatakan bahawa Johor perlu ada kerajaan Melayu Islam, dan ini mungkin menakutkan segolongan pengundi. Dan juga penasihat Perikatan Nasional juga, iaitu Tun Dr. Mahathir, telah mengatakan bahawa kalau kita orang Melayu, mestilah undi Melayu. Jadi kita nak kena tahu bahawa semua kenyataan ini bukan datang daripada UMNO, tetapi datang daripada Parti Islam Se-Malaysia dan Tun Dr. Mahathir. Parti Islam Se-Malaysia juga melalui Tuan Ibrahim Thoman telah meminta pengundi-pengundi PAS untuk mengundi UMNO. Jadi tidaklah kita nampak bahawa UMNO menagih undi tersebut, tetapi dikatakan bahawa ia adalah inisiatif PAS sendiri. Kalau PAS sangat generous dengan pengundinya, kenapa PAS satu kursi pun tak menang? Maka itu kita lihat bahawa PAS sebenarnya memberi benda kosong. Dia tak banyak pun pengundi, tetapi dia sanggup bagi. Jadi ini menunjukkan bahawa PAS cuba membuat keputusan sendiri di luar daripada Perikatan Nasional, kerana sepatutnya ia datang daripada Samsuri. Tetapi di sini kita lihat apa yang dikatakan tawaran itu supaya sebagai satu tawaran yang tidak pun banyak, sebab kalau kita tengok undi-undi Perikatan Nasional sekitar 15% dan majoriti kemenangan Barisan Nasional di banyak tempat adalah sangat besar. Kalau ada pun 10-15% tidak akan mengubah apa-apa di dalam keputusan. Jadi di sini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional telah tewas dari sudut mereka tidak tidak ada perpaduan, di mana mereka PAS bergaduh dengan Bersatu, dan ini membuat keadaannya kucak-kacir. Dan inilah result atau pemerhatian yang pertama, iaitu Perikatan Nasional telah kecundang sebagai satu gabungan besar yang sepatutnya menang beberapa kursi. Yang kedua adalah pemerhatian terhadap Parti Bersama Malaysia. Rafizi dengan bongkak mengatakan bahawa mereka boleh dapat deposit balik dengan cara mereka membuat ceramah, iaitu melalui podcast, melalui digital. Jadi pemerhatian pertama bersama sekarang kena tahu bahawa yang pertamanya, kalau kita dapat banyak ribu viewers dalam podcast kita pun, dia tidak akan menjadi undi. Jadi undi ini memerlukan jentera seperti Barisan Nasional yang mempunyai jentera yang cukup hebat. Jadi Rafizi yang mungkin agak
kurang matang untuk memikirkan bahawa mereka boleh menang sebanyak itu, iaitu sebanyak 15% yang dikatakan supaya mereka boleh dapat deposit kembali. Yang pertama, mereka tidak ada the missionary. Yang kedua, mereka tidak pun membuat apa yang dikatakan pact ataupun perjanjian dengan sesuatu parti. Sepatutnya mereka bekerjasama dengan PKR. Apabila Amanah telah membuat tawaran untuk bekerjasama, terus ditolak oleh Parti Bersama Malaysia melalui Rafizi yang tidak mahu. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa salah satu parti itu tak boleh menang, macam MUDA, PSM, kalau tak bertanding lebih daripada majoriti untuk menjadi kerajaan. Kalau majoriti untuk jadi kerajaan 25, kena bertandinglah 26 paling kurang. Tapi kalau bertanding 15 saja, semua orang akan tahu kita tak akan buat apa-apa, tak akan jadi apa-apa. Sama juga dengan MUDA, sama juga dengan Parti Sosialis Malaysia. Jadi di sini real politik memerlukan kita bekerjasama. Jadi di situlah kita nampak kematangan daripada pihak Barisan Nasional dan PAS dan juga Bersatu untuk mereka selalu membincang bagaimana hendak menjadi kerajaan. Jadi the game of politics bukan saja satu benda yang prinsip, tapi ia adalah satu perkara untuk menang dan mempunyai kuasa. Kalau tidak, cakap saja dan kemudian jadi pembangkang. Setakat tu saja yang boleh buat, sampai bila-bila pun jadi ia satu yang tidak berapa baik. Jadi yang pemerhatian ketiga pula adalah bahawa kita lihat bahawa 68% pengundi telah membuang undi dan yang selebihnya tidak datang ataupun tidak pun hadir, berbeza dengan tahun 2022 iaitu dalam 73-74%. Mungkin kalau 900,000 pengundi itu pulang, kalau tak 900,000 pun 90,000, mungkin ia sesuatu yang boleh mengubah apa yang dikatakan keputusan. Walau bagaimanapun, kita pun nak kena tahu bahawa agak mudah, agak sukar kalau orang nak balik. Seperti saya pulang ke Skudai tu, yang belanja dalam RM1,000 untuk minyak, tol, bayar driver dan sebagainya. Maka ia sesuatu yang tidak semuanya orang boleh dapat. Ada yang tak dapat cuti dan sebagainya. Jadi saya rasa pemerhatian ini memerlukan kita meminta kerajaan untuk mengesahkan kepada setiap employer ataupun mereka yang beri kerja tu adalah untuk memberi cuti yang bergaji kepada setiap mereka yang nak balik mengundi. Dan mungkin pengurangan tol ataupun subsidi kepada tiket bas, tiket kereta api dan sebagainya boleh dilakukan. Jadi pemerhatian saya yang keempat adalah tentang undi orang bukan Melayu atau orang Cina. Kita nampak dari sudut sebahagian seperti Skudai, undi orang bukan Melayu ni berpihak kepada DAP dan Pakatan Harapan, menunjukkan mereka masih lagi menyokong Pakatan Harapan. Tetapi apabila di Perling dan beberapa tempat yang telah dirampas kembali dengan tipis saja vote, yang mana undi itu telah pergi kepada Bersama yang menjadi apa dikatakan spoiler pada Batu dan juga Perling rasanya. Maka kedua-dua tempat ni boleh sepatutnya dimenangi oleh Pakatan Harapan, tetapi dimenangi oleh Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, persaingan hebat menunjukkan bahawa orang bukan Melayu ada yang mungkin tidaklah terpengaruh dengan isu nasional dan senang dengan apa yang disediakan oleh Barisan Nasional di peringkat tempatan. Jadi di sini kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Inilah hak untuk pengundi, sama ada mereka nak menyokong isu nasional ataupun mereka nak hanya menyokong isu tempatan dan memberi undi kepada mana-mana parti pun. Jadi di situ bukanlah mengatakan bahawa pengundi-pengundi bukan Melayu tidak bersetuju dengan Pakatan Harapan dan sebagainya, tetapi kita lihat bahawa ada 4 kerusi yang menang itu adalah cukup tipis, menunjukkan kalau ada
masa mungkin Pakatan Harapan memenangi lebih daripada 8, mungkin dalam 12 atau 13 kembali seperti sedia kala. Jadi kalau saya tengok conggak-conggakkan jumlah undi, dia tak banyaklah berubah. Cuma kerusi itu berubah sebab hanya beberapa undi sahaja. Di sini kita lihat bahawa um, di Johor telah menjadi sejarah bahawa Barisan Nasional selalu lebih kuat. Itu pemerhatian yang kelima, di mana jentera pilihan raya cukup licik dan cukup kemas, dan juga Johor menang 40 kerusi dan mempunyai 40 wakil rakyat untuk berkhidmat dengan mungkin cemerlang dan sebagainya, maka itu menjadi satu kebaikan kepada Barisan Nasional dan juga UMNO. Maka itu kita lihat bahawa ini adalah satu trend yang boleh kita katakan akan berlaku, di mana trend yang seterusnya saya jangkakan bahawa Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan bergabung, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, seperti juga tengok seat mana yang dia akan tanding dan sebagainya. Jadi di Johor kita pun dah mempunyai keputusan, tetapi kita belum tengok lagi di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan kita tengok Pakatan Harapan punya mungkin kelebihan sebab mereka adalah incumbent government. Seperti juga di Johor, Barisan Nasional adalah incumbent government, dan orang Melayu tidaklah seperti di Johor sebab di sini ada isu tentang undang dan juga Yang Tuan, dan ramai orang Melayu mempunyai orang kata perpecahan di situ. Jadi pihak UMNO rasanya dia menyebelahi kepada undang, manakala yang pihak Pakatan Harapan lebih kepada Yang Tuan. Jadi di sini kita pun tidak tahu ketentuan tu macam mana. Jadi kita kena tunggu pilihan raya di Melaka dan juga di apa dikatakan Negeri Sembilan, tetapi kita dah tahu apa yang akan dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional sebab mereka telah menunjukkan taktik apa yang dikatakan bekerjasama secara tidak rasmi dengan parti lawan, iaitu parti PAS dan mungkin juga dengan Perikatan Nasional. Jadi kesemua ni adalah pemerhatian yang boleh kita buat. Ada juga mengatakan bahawa macam ini akan tewaslah Pakatan Harapan. Bagi saya, satu apa yang dikatakan peperangan ni bukan maksudnya satu benda yang boleh menentukan keadaan. Orang putih kata one battle does not mean you win the war. Jadi di sini kita harus lihat bahawa di dalam peperangan yang sebenarnya, taktik untuk melihat apa yang berlaku pada satu keadaan dan membuat pengajaran daripadanya adalah amat penting. Jadi di situlah pemerhatian yang saya dapat lihat daripada pilihan raya Johor. Dan akhir sekali saya ingin mengatakan tahniah kepada Barisan Nasional, mereka telah memenanginya secara adil, dan saya pun lihat bahawa mereka tidak bangkitkan isu-isu 3R dengan banyak. Mana yang dibangkitkan itu adalah bukan daripada mereka, daripada Parti Islam Se-Malaysia, yang cuba menunjuk-nunjuk seperti mereka menang walhal mereka kalah, sebenarnya yang menempel dalam kemenangan Barisan Nasional dan UMNO. Jadi di situ adalah pemerhatian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Clear.